Kajian ini diperlukan kerana pengangkutan awam di Kuantan menunjukkan kadar penggunaan yang rendah. Objektif bagi kajian ini ialah yang pertama merealisasikan aspirasi kerajaan negeri dan Majlis Bandaraya Kuantan untuk meningkatkan penggunaan perkhidmatan pengangkutan awam. Yang kedua, menghasilkan satu kajian sistem pengangkutan awam daerah Kuantan yang komprehensif, merangkumi perancangan fizikal, spesial dan teknologi. Yang ketiga, memenuhi keperluan rakyat serta menyediakan penyelesaian perbandaran bagi membangunkan daerah Kuantan ke arah sebuah bandar berdaya bumi, hijau dan inklusif. Kepentingan kajian yang pertama bagi menyelaras keperluan kemudahan pengangkutan awam. Yang kedua, menilai keberkesanan sistem bas dan TNT sedia ada. Yang ketiga, bagi mencadangkan penambahbaikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, bagi menjadi rujukan utama kepada agensi berkepentingan. Kawasan ini merangkumi 296,000 hektar, iaitu 8% daripada keseluruhan negeri Pahang. Populasi penduduk dijangka akan meningkat sebanyak 265,000 penduduk pada tahun 2035. Pusat pertempatan utama termasuk Bandar Kuantan dan Bandar Gambang. Perkhidmatan bas awam disediakan dengan 28 unit bas melalui 22 laluan utama. Pada awalnya, perkhidmatan bas di Kuantan digerakkan oleh pengusaha tempatan seperti Bihuat dan Sihat Bas. Selepas itu, operator seperti Seng Heng memperluas perjalanannya. Seterusnya, pada tahun 2012, Rapid Kuantan mula beroperasi dan pada 16 Disember tahun 2025, MyBus Kuantan memulakan operasinya. Menjelang 2050, Pahang menasarkan 70% penggunaan pengangkutan awam langkah ke arah mobiliti hijau dan lestari. Namun di Kuantan hari ini, realitinya masih jauh berbeza. Sebanyak 95% perjalanan dilakukan menggunakan kenderaan persendirian, manakala pengangkutan awam hanya menyumbang sekitar 5% sahaja. Keadaan semasa pengangkutan awam di Kuantan yang pertama, liputan laluan bas yang tidak menyeluruh. Yang kedua, kemudahan infrastruktur kurang selesa dan tidak efisien. Yang ketiga, kurangnya integrasi antara mod pengangkutan awam. Visi bagi kajian ini ialah bagi menjadikan sistem pengangkutan awam di daerah Kuantan lebih maju, progresif dan berdaya saing selaras dengan aspirasi Pahang First. Bagi merealisasikan Pahang First melalui sistem pengangkutan awam di Kuantan, terdapat 5 strategi, 16 tindakan pelaksanaan dan 22 cadangan. Strategi 1, memperluaskan tahap liputan perkhidmatan bas awam melalui pelaksanaan laluan bas baru dan pengenalan projek bas AV. Strategi 2, mempertingkatkan kualiti perkhidmatan bas awam dengan memberi fokus kepada peningkatan kualiti perkhidmatan bas awam. Strategi 3, memperkukuhkan kemudahan infrastruktur sokongan perkhidmatan bas awam, termasuk projek terminal bas bersepadu, menaik taraf perhentian bas dan penyediaan tempat letak kenderaan berpusat. Strategi 4, mengintegrasikan perkhidmatan bas awam dengan mod pengangkutan lain. Strategi 5, penyelarasan dasar dan strategi di peringkat negeri dan tempatan. Kini masa untuk perubahan. Transformasi pengangkutan awam Kuantan perlu digerakkan secara menyeluruh, maju, progresif dan berdaya saing.